ni? Ni betul-betul tak tahu ni. Ni tembegang ke betul-betul ni? Apa ni? Dia bukan tak tahu, dia bukan tak tahu. Bahaya. Jangan lupa follow, like and share serta subscribe Uncle Moed. Sebab apa? Uncle Moed kan geng. Hari ini Uncle Moed ajak Umi Fiza pergi Pekan Rabu Pai Yusof. Uncle Moed dengan Puan Fiza nanti akan banyak nampak menu-menu tradisi tau. Barang-barang kampung semua ada kat sini kan. Itu yang dia suka kalau datang sini. Mata dia gambang tadi. Gunawan, awak tahu tak ni apa? Ini namanya asam laksa kawah. Cantik kan barang-barang dia? Sedap. Ini macam RM5 termasuk telur bang Siap. Yang kamu nak beli apa bungkus tu? Wife saya suka, Umi Fiza suka ni. Ini kuah asam kawah laksa. Masam-masam gitu. You nak? Suka nak. Bungkus satu bang, asam laksa kawah ni bang. Satu portion RM5 je. Dia punya laksa dia macam ni. Tunjukkan laksa dia ni. Ni laksa dia. Macam ni satu bungkus RM5 bang. Murah. Letak laksa, letak salad, letak telur satu, lada merah, bawang besar dengan timun diracik-racik. Dan satu bungkus macam ni RM5 sahaja. Peminat asam laksa kalau makan ni dengan harga RM5 macam ni memang berbaloi sangatlah. Puas. Kat mana bang? Ni harga siapa nama? Kenalkan abang ni. Hamdan Hamdan. Kalau nak datang sini jumpa Gerai Hamdan. Sekarang ni Uncle Moed dekat Pekan Rabu Pai Yusof. Kak macam kenal? Kau agak? Ini apa ni? Urap kak urap. Ni sayur nangka, masak lemak. Urap. Macam-macam ada. Ni urap apa ni kak? Urap pucuk ubi Sedapnya. dah Urap pucuk siap. ubi. Ambil satu Geram sangatlah tengok urapnya. Favorite Dah saya siap ni. bungkus dah. Urap. Sedap. Harap-harap tahanlah sampai petang. Uncle Moed nak beli 2 bungkus. Inilah keistimewaan datang ke Pekan Rabu Pai Yusof. Makanan-makanan tradisi you all boleh nampak kat sini. Macam ni ini penyapu lidi pun masih ada lagi. You all jarang dapat penyapu lidi kat bandar tau. Betul tak kak? Ya. Ini apa ni? Pucuk paku kan? Nak cari pucuk paku pun boleh. Segar-segar sangat. Ini kalau masak lemak sedap. Ini apa kak? Ni batak keladi. Ni nak Batak keladi. Ni. Yang ni saya nak 2. Akak kenal lagi saya takkan tak kenal orang lama Oh lama. Akak sihat Kedai mesti kenal. Saya asal kat sini tahun 1990. Abang sekarang berniaga mana? Saya dekat Batu Pahat. Saya nak ni. Saya nak ni pucuk paku hidup-hidup. Urap saya dah ambil. Okey, memang best sangatlah. Apa ni? Ni apa kak? Terung pipit. You tahu masak ni? Tahu? Terung pipit. Ni kalau you all tak tahu ni dah terung pipit. Dulu hidup kat tepi rumah je. Dia selalu kan macam tu je hidupnya. Lia-lia You gitu masak kan. apa kalau tahu? Tumis tu lah. Bawang, cili, ikan bilis sikit gitu kan. Betul Betul? Masak tu gitu je Saya pandai lah, saya tahu. Tapi saya tak tahu. Ni saya serah kat dia lah. Tapi yang kemudian nampak yang ni yang best. Ni Pecel cukup kan? sedap. Masak pecel Ya betul. Masak urap. Masak Masak urap. urap, pecel. Ini timbang kilo ke timbang kilo? You nak beli berapa? Satunya lah gemuk ni. Yang gemuk ke yang kurus yang cantik? Gemuk tu tak lah. tahu kalau macam ni. Biasa kalau Uncle Moed beli yang biasa yang dah matang macam ni. Kalau pokok macam Tapi ni. ni ada bau juga. Ni ada bau juga bawah dia. Cara masak dia higih-higih macam tu. Tak payah. Biasa blend sekali saya. Kalau saya. Betul tak kak? Kalau saya daunnya saya iris. Betul. Banyak cara. blend. Betul. Okey lah. Bawahnya blend, daunnya diiris. Daun cekur ni Uncle Moed serahkan Umi Fiza lah. You nak beli ni. Boleh. Tapi Uncle Moed pilih yang ni. Apa Ni yang tengah telur sendiri masin. ke? Sedang dia tak masin sangat. Dia sedap. Dia tak terlampau masin, dia masin sedang-sedang aja. Yang biasa kita nampak yang salut warna hitam tu. Tapi yang ni? Ini rendam air garam. Air garam kan. Garam aja. Okey, ni satulah. Telur masin ni kurang masin yang jenis macam ni. You tahu masak Bi, pucuk betik? Jarang masak. Ni biasa buat ulam kan? Rebus macam pucuk ubi. Oh, nanti kita rebus macam ubi, lepas tu kita makan gitu je. Kan makan dengan kacang, kuah kacang yang ada letak ni lah, letak kecoh ni lah. Ya ke? Kuah Sedap ke? kacang blend kecoh tu sedap. Biasa dia orang makan buat ubat je kan? Kalau orang Indonesia lagi tak rebus. Macam tu je. Bermakna ni direbus. Rebus. Lepas tu kita toast, kita makan gitu je. Makan.
Dia pahit. Dia pahit. Pucuk betik. Kamu nak cuba satu lah pasal kamu nak cari ulam. Ni belacan ni Dia belajar macam-macam jumpa lah kat pekan Kampung Pai Usop ni. kedah punya. Comelnya. Macam sedap je. Oh, dipotong-potong kecil. Satu berapa ringgit? 1, 3, 2, 5 ringgit. RM1, RM3, RM2, RM5. Sedap tak kak ni? Sedap. Betul. Betul. Jan- Saya masak. Saya Jan- belanja, saya masak. Wah. Belacan Kedah. Kalau orang lama yang cakap sedap, Kedah. Saya kan Moed suami orang saya. Kedah. Oh. Saya memang kaki belacan. Saya nak ambil dua. Okey, pucuk betik tadi RM2, belacan tu RM5. Jadi satu bekasi RM7. Yang mana bang musangking? Ini musangking Musangking. 1 kilo RM18. Yang ni? 18. Yang ni 22. 22, RM15. Udang merah. Udang merah. Udang merah 15. Ni apa tadi cakap? Musangking. Musangking 22. Asal tak sama dengan sini? Tengok saiz dia. Ni buah C, ini buah C, ini buah B. Oh, beza harga. Tapi musangking sekarang harga dah murah sikit. Dulu dalam 30 lebih, 40 lebih tau. Ni musangking mana bang? Muah. Confirm Johor punya? Ya, confirm. Lain tempat Boleh lah. tak ada. Dia ni peminat musangking. Saya peminat musangking. Tapi makan tak banyak. Sekali makan 1-2 ulas je. Ni macam ni dia tengok kualiti dia tu. Jaminan kualiti bang Kalau tengok. Macam ni aku main suka. Buka habis. Cantik kan? Okey lah ni 1 biji je. Aku main tak banyak beli sebiji je. Ni musim orang demam makan lebih-lebih kan sakit pula. Orang rasa-rasa je. Angka Moy masuk sini sebab apa tahu? Angka Moy sampai rumah terus masukkan dalam peti ais. Manggis. Manggis nak tahu cerita manggis? Cerita manggis ni kalau kat sini ada 2, 4, 6, maksudnya dalam dia ada 6 biji. 6 biji. Tahu tak? Tahu. Cakaplah tak tahu jadi Tahu. tahu. Tak nak berpura-pura. Dia tahu lah, tak boleh termerang. Ha? Apa ni? Ni betul-betul tak tahu ni. Ni termerang ke betul-betul ni? Apa ni? Peliknya rupa dia. Ini dah tempoyak. Dia orang buat apa nama? Biasa ikan apa? Ikan patin masak tempoyak. Oh. Gunakan benda ni lah. Aku pun takut nak cakap lain. Nanti kalau dia bukan tak tahu, dia buat tak tahu. Bahaya. Wow. Sedapnya. Buat geram belum makan dah rasa sedap ni. Biasa orang India yang masak kan. Ini orang Melayu yang masak. Yes. Bagus. Tapi ada warna hijau dengan warna putih. You nak yang mana-mana? You nak yang mana? Campur lah. Campur. You nak? No ya. Dia tak ada perisa kan kak? Warna je kan? Dia pewarna, taruh pandan sikit. Kalau Oh. pandan pun dia tak jadi colour macam ni. Tapi saya suka yang putih lah kak. Boleh. Angka Mai suka yang original. Satu set je. Satu set cukup. Okey. Itu yang Angka Mai cakap. Kalau datang kat sini memang macam-macam ada kan. Dah lama niaga sini bang? Ya. Dah lama niaga sini? Lama juga. Jadi Jadi terus makan ke nak asing kelapa? Kalau terus makan kita taruh sini. saya rasa asing. Asing kelapa. Angka Mai tak boleh lah jalan-jalan sambil Dengan makan gula kan. lah. Tak bagus kan. Ini kedai sayur ni I suka. Eh? I suka sayur ni. Kalau datang sini memang suka ni. Ni Sebab sayur dia segar-segar. ini apa Memang ni? best, Ini banyak pilihan. apa nama kacang botol kan? Macam botol. Ayah nak Nak buka tu. tu, nak kacang botol. Boleh. Boleh buat urap tak? You pandai? Pandai? You pandai. Kak, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Iya ke? Tengok Bi, jantung pisang. Lama tak nampak. Tadi kita beli apa nama? Pucuk betik. Yang ni ada jantung pisang. Ini Hmm. masak dia rebus. Ah, Lepas tu cecah ayam asam. Sedap. dia ke? Betul. Eh, Ya, rebus letak. Lepas tu cecah ayam asam. Sedap. ayam asam you pandai buat kan? Pandai. Itu hari. Bolehlah beli satu. Beli satu yang comel je. Jangan banyak-banyak tau. Ah. Beli yang tahan-tahan semua. Betul. Sebab tu Angka Mai cakap kalau datang sini lambang mata. Macam-macam menu apa nama sayur-sayur tradisi, sayur-sayur kampung diorang jual kat sini. Kan? Nah, beli sikit untuk buat urap kacang botol Yang ni pun sama. Okey. Jadi banyaklah ambil sayur-sayur yang sihat dan ini memang kaki menu-menu sihat. Angka Kaki Mai menu-menu belajar makan dengan dia. Hai, daun selong kat ni kan. Tengok. Anak aku Oh ni ya pagi-pagi betul hari makan campur benda dengan kacang betul. Bi, Umi. You jangan lupa ambil daun selom tau nanti. Okey. Campurkan dengan kacang botol. Akak ni aja. Terima kasih kak Satu macam ni kira satu biji berapa ni? Kira biji ke kira kilo? Urap pegaga. Tiga Ulam biji, raja.
Macam ni kira biji tau, bukan kira kilo. Ya ke? Macam vocational artist apa. Dia pahit-pahit Saya sikit. beli Awak sayur-sayur makan ni pasal nak masak menu-menu sihat. Baik-baik sikit. Orang rumah yang masak. Saya selalu buat jamu dulu. Yang tadi macam Kemarin jumpa orang otai hari ni. Umi tahu cara masak. Selalu masak ulam ni kan badan sihat. Jadi Uncle Moed beli ni macam ni orang rumah kata masak pakai apa nama? Air asam ni kan? Rebus secara air asam kan kak? Yang ni Uncle Moed buat Kerabu, kerabu. Yang ni. Ikan bakar. Oh, potong halus-halus lah. Iyalah. Celur dulu. Celur Oh, dulu. betul Uncle Moed dapat jumpa otai bahagian menu sihat. Saya GC Guru Cemerlang apa? IAT. Alhamdulillah. Masya Allah. Jumpa guru cemerlang peringkat Best negeri ya. tau. Dia. Kebangsaan bukan negeri. Kebangsaan. GC itu under kementerian yang bagi jawatan. Akak tengok sana sikit. Say lah ni lah. Orang yang peringkat kebangsaan. Tong hari ni Uncle Moed dapat Dia nak jumpa masak orang dengan lama. sayur. Jadi makanan Awak sihat suka memang dia jadi kena sayur ke jaga suka kan dia kita. jadi goreng? Apa pandangan puan boleh kongsikan tentang menu sihat? Menu sihat memang untuk kesihatan. Jadi semua orang mesti amal kan. Cantik. Tapi orang muda tak suka makan macam mana? Tak, jadi kita kena buatlah sesuatu. Tu tadi tu. Ni Special. dengan sayur. Supaya orang muda suka makan. Dari hati. Jadi maksudnya kita kena variasikan supaya orang muda suka Kita makan. kena bijak. Kita kena pandai. Umi, kita Ya, kena bijak, betul. kena pandai variasikan supaya orang muda suka tak makan menu semesti, tak sihat. semestinya kita makan bahan kampung je kan. Maknanya cara kita masak. Cara kita, knowledge kita tu sebenarnya penting. Betul. Okey, dah siap dah. Dah tiba masa apa? Balik. Balik, lepas balik kena buat apa? Masak. Masak apa? Masak menu sihat. Yang penting dia kena inovasikan, variasikan supaya Uncle suka makan. Jadi datang kat sini memang beli sayur-sayur kampung yang Uncle Moed cakap tadi. Tiba masa Uncle Moed dengan Umi Fiza nak cari ikan pula. Nak pergi mana tahu? Pergi Parit Semen. Okey, jumpa kat sana. Jom. Jangan lupa follow, like and share dan subscribe Uncle Moed. Sebab apa? Uncle Moed kan gang. Jumpa di next video. Bye-bye.